saya nak buat satu senarai surat masuk, tetapi surat masuk tu saya nak surat masuk yang statusnya baru saja. Dan kita tahu bahawa surat masuk ni ada 3 status tadi. Baru, apa lagi? Selesai, dalam proses. Mungkin saya nak filter. Okey, bagi tahu sistem, boleh tak senaraikan saya mana-mana surat masuk yang baru saja. Macam mana kita nak filterkan benda tu? Okay, kita boleh guna query. Okay, untuk buat query, cara dia pergi pada button create ni. So kita ada query wizard dengan query design. Okay, paling mudah ataupun paling mudah kita gunakan query design ni. Berklik pada query design. Okay. So kat situ nanti nampak? Dia akan paparkan table yang kita dah ada. Query design. Kita guna query design senang. Alright. So dekat sini dipaparkanlah memandangkan kita dah ada tiga table, iaitu staff, surat keluar dan surat masuk. Tapi kali ni query ni data ni saya nak ambil daripada surat masuk. So kita klik surat masuk ni, tekan button add. Ini boleh close. Nampak tak? Ini maklumat surat masuk. Yang ini adalah bahagian ataupun data yang kita perlukan nak kita paparkan. Dia berbeza sikit macam ni. Kalau kita pergi dekat table surat masuk, dia akan paparkan semua. Tapi mungkin dalam query, kita tak nak semua data ni. Mungkin kita nak apa? Kita nak ID surat, tarikh terima, nombor rujukan, siapa pengirim dia, dan status dia saja. Contoh. Boleh? Macam mana kita nak buat? Okey, kita pilih saja ID, kita pilih saja field yang kita nak. Cara dia adalah kita boleh double klik atau klik drag and drop. Ataupun kita double klik je data yang kita nak. Kalau setakat ni contohnya, saya ada 2 saja. ID surat dengan tarikh terima. Bila saya tekan run ataupun view, datasheet view, dia hanya paparkan 2 kolom ni saja. Maksudnya apa-apa kolom kita nak je dia paparkan. Kembali kepada design view. Tadi saya nak slide tu nombor rujukan, pengirim dia dengan status. Ini saja yang saya nak. Tapi data saya tak banyak ni, nampak tak cantik. Sebab saya ada satu data saja kan. Sekejap ya, saya cuba masukkan satu surat baru lagi kat sini, baru nampak. Kita kena ada data baru nampak ni. Okey. Contoh. Sekarang ni saya ada 2 record betul? Okey, 2 record. Record 1, ID surat 1, ID surat 2. Tapi status dia baru dalam proses. Bercampur kan? Tadi kita nak yang paparkan untuk saya yang record dia status baru saja. So macam mana kita nak buat? Ini simple je sebenarnya. Query ni ada banyak cara lah sebenarnya. Kita pergi design view, kita bagi kriteria ataupun syarat dekat sini. Okay, dekat bawah status ni, kita boleh setkan kriteria. Kriteria apa yang kita nak. Kriteria dia adalah kita nak yang baru. Kita nak baru. Saya letak baru kat sini. So, dia automatik akan ada double quotation mark tu. Di awal dan di akhir ayat. Bila saya klik balik pada view, datasheet view, nampak tak dah dia filter record tu. Record yang dalam proses tadi dah tak ada. Ini saya tunjuk yang paling ringkas lah, query yang paling ringkas. Okey, boleh? Okey, saya buat semula ya. Don't worry. Okey, yang ini tadi boleh faham macam mana nak masukkan? Boleh kan? Oh, tak faham lagi? Okey, tak apa. Saya buat semula lah, senang. Alright, okey. Kita pergi create, pergi query design.
Yang ni semua orang boleh lah Okay, data yang saya nak adalah daripada table surat masuk. Saya klik surat masuk, klik add, klik close. So ni surat masuk lah. Cuma apa data, kalau saya klik view macam ni, dia kata tak ada apa-apa letak kat sini, tak boleh. So, kena letak data kat sini. Okay. Okay, apa yang saya nak paparkan dalam query saya ni, dalam hasil dia lah, dalam output dia. Saya nak ID surat, double klik je, klik 2 kali je. Tarikh terima, nombor rujukan, pengirim dia siapa, dan juga status. Tapi yang ini saya hanya ini saya senaraikan semua rekod. Kalau saya ada 100 rekod, 100 rekod lah akan dipaparkan dekat sini. Macam mana nak tahu dia? Kita pergi dekat run ni ataupun klik dekat datasheet view. So nampak saya ada 2 rekod. Dua-dua rekod ni bercampur. Iaitu status dia baru dalam proses. Mungkin ada yang lain-lain lah. Soalan saya kat sini, saya nak sistem bagi saya data baru saja. Yang status baru. Macam mana kita nak filter rekod tu? Kalau kita nak filter dia, pergi balik pada design, kita kena letak syarat. Syarat tu kena letak di bawah status lah. Apa yang kita nak letak kat sini? Kita nak record yang baru kan? So kita type baru kat situ. Type dia baru. Sebab baru tu ada dalam salah satu list kita. Enter. Bila saya klik datasheet view, saya akan dapat data. Data yang tak berkenaan, dia akan buang. Data yang tak perlu. Okay. Ini very simple one lah. Okay. Boleh? Ada soalan? Kemudian kita bolehlah save query ni, bagi nama dia. Katakan surat masuk status baru. Saya bagi nama dia surat masuk status baru. Save je, tekan je button save. So kita dah adalah satu query. Query ni pula nanti kita jadikan report. Saya buat 2 dalam 1 lah sekaligus senang. Okay, boleh guys? Okay, lagi boleh kita nak query apa lagi? Apa yang kita nak query kan? Okay, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan buat satu lah. Kita ada staff kan? Staff kita ada macam-macam kat sini. Dia ada pentadbir sistem, ada biasa-biasa. Okay, boleh tak senaraikan saya staff yang pengguna biasa saja? Macam mana nak buat? Kita buat macam mana? Create query design. Kita ambil table apa? Ya, betul. Kita ambil table staff, klik add. Okay. Okay, apa yang kita nak, kita paparkan. Contohnya saya nak nombor staff, nama, jawatan, akses, kata laluan dia saya tak nak. Gambar dia pun saya tak nak. Okay, kalau saya klik button run ataupun datasheet view, dia akan paparkan semua record. Tapi saya tak nak, saya nak pengguna biasa. So macam mana? Apa perlu saya buat? Dekat mana nak bagi syarat tu? Dekat kriteria bawah mana? Access. Apa perlu saya type kat sini? Okay. Pengguna biasa. So once saya klik pengguna biasa, saya tekan je balik run ni. Nampak tak? Ada 3 orang je. Tadi saya ada 4 orang. Dia lebih cantik bila kita dah banyak record lah. Dah banyak record cantik. So bolehlah kita save. Save apa? Nama dia. Okay, saya bagi staff access pengguna biasa. Dan klik OK. Boleh? Alright, boleh guys?
sum, excess, pengguna biasa. Dah ada 2 query. Okay, kita buat last query.